Ni pun aku nak pesan dekat adik-adik perempuan ni kan. Kalau kau nak cari pasangan, jangan terlampau ketat kriteria tu. Ini nak uh, tinggi, nak muka macam opa, lepas tu kaya. Macam susah sikit lah kan. Bukanlah tak ada. Mungkin ada lah. Kalau ada tu jumpa rezeki kau lah kan. Tapi itu pun kalau kau ada kriteria yang dia nak. Kita nak benda yang berharga. Okey, contoh aku bagi contoh lah kan. Kau nak kereta Mercedes. Barang elok lah kan. Mercedes baru tapi kau ada berapa? Gaji kau berapa? 1,700. Mana nak dapat? Come on lah. Dia macam gitu lah. Engkau tak ada apa-apa sangat. Engkau biasa-biasa. Engkau normal. Bukan nak kata hodoh tak cantik. Bodoh ke bukan. Engkau okey. Pendidikan okey. Rupa pun ada sikit. Tapi tak adalah wow sangat. Tapi nak kata tak padan lah. Tak sekufu. Itu lah aku nak bagi tahu. Engkau pilih, kena pilih biar padan. Biar padan dengan kau.